Clown Derby is real. Liverpool seri 1 sama dengan Chelsea. Sebenarnya ramai orang expect result ni akan jadi sebab Liverpool dengan Chelsea tengah kurang perform. Liverpool baru je kalah game lepas dengan Manchester United. Chelsea dah kalah dalam 6 game berturut-turut sampailah mereka jumpa Liverpool. So mereka dapat 1 point dengan pasukan Liverpool seri 1 sama. Sepatutnya game ni jadi exciting sebab aku tengok nama bukan Gakpo, nama paling bawah tu. Rio Onggumoho start dalam game ni. Game lepas lawan dengan Manchester United aku tengok dia ni okey juga masuk walaupun sub. Dan game ni aku expect dia untuk perform. Tapi bagi aku dalam game ni dia tak adalah perform sangat. Dia nampak dribble apa semua. Cuma aku tak suka satu je. Dia suka hold bola lama sangat. Cuma walaupun aku kata aku tak suka sangat gameplay dia game ni, banyak lagi pemain yang lagi teruk daripada dia. Tapi Gumoha lah keluar paling awal. Yang itulah yang paling aku tak faham. Untuk Chelsea pula aku excited juga tengok game ni sebabkan kita tengok ada Colwill. Ni adalah first start Colwill pada musim ni dan ni adalah gandingan pertama Colwill dan juga Fofana. Mesti padu kan? Sekali 5 minit dah kena gol dengan Gravenberch. What a goal. Tapi space tu bagi besar sangat kat dia. Cuma aku memang puji finishing Gravenberch memang solid. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba Enzo Fernandez boleh score dengan free kick. Sebelum Enzo Fernandez score aku rasa gameplay Chelsea memang teruk gila. Tapi tiba-tiba bila Chelsea dah score, mereka dah confident dan aku boleh kata Chelsea is better team daripada pasukan Liverpool lepas Chelsea boleh score. Second half masuk Isak pun tak jadi juga. Aku ingat satu momen je Isak dalam game ni yang dia buat cutback untuk Szoboszlai tapi tak sampai. Hak tu saja. Untuk Szoboszlai aku memang nak bagi pujian dekat dia. Bagi aku walaupun Liverpool barai dalam game ni tapi aku rasa dia still perform dekat dia punya level. Tapi cuma teammate-teammate dia je yang tak boleh perform. Untuk Chelsea aku nak puji João Pedro. Aku rasa dia adalah pemain terbaik Chelsea dekat atas padang. Dan bukan setakat aku kata dia the best player untuk pasukan Chelsea. Aku juga boleh kata mungkin João Pedro adalah pemain terbaik dekat atas padang dalam game ni. Kalau kita combine Chelsea dengan Liverpool sekalipun.